saya, Awati binti Muhammad Fadil, wartawan Sidik jadi TV Sekolah Kebahasaan Taman Jurujaya 1. Selamat datang ke studio TV PSS Sekolah Kebahasaan Taman Jurujaya 1. Terima kasih Ustaz Zulfahmi kerana sudi bersama saya di studio JJTV untuk slide indahnya bulan Ramadan. Perbuatan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang. Soalan saya pertama, Ustaz, apakah amalan yang boleh dibuat pada bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, antara amalan yang boleh dilakukan pada bulan Ramadan, yang pertama ialah kita kena berpuasa semata-mata kerana Allah Ta'ala. Niatkan dalam hati kita bahawa kita berpuasa ini adalah untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keazaman dan ingin memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Baik, yang kedua, apakah amalan yang boleh dilakukan pada bulan Ramadan ialah sebagaimana yang kita ketahui bahawa bulan Ramadan itu terdapat solat sunat tarawih. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Ta'ala janjikan pahala berlipat kali ganda. Jadi jangan lepaskan peluang, kunjungilah masjid-masjid berdekatan, tunaikanlah solat sunat tarawih serta berjemaah di masjid. Moga-moga kita bulan Ramadan kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah dan kebaikan. Baik, yang ketiga ialah Rasulullah SAW juga menyarankan kita apabila bulan Ramadan kita kena banyakkan sedekah. Kerana sedekah itu bukan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Soalan saya yang kedua, apakah kelebihan bulan Ramadan, Ustaz? Baik, terima kasih. Soalan yang kedua iaitu apakah kelebihan bulan Ramadan? Baik, bulan Ramadan merupakan bulan yang tidak sama pada bulan yang lain. Kerana bulan Ramadan itu terdapat keistimewaannya yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Yang pertama iaitu bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan berlakunya peristiwa turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran bagi seluruh umat Islam sebagai petunjuk antara pemisah hak dan batil pada bulan Ramadan. Baik, yang kedua iaitu pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang dijanjikan ibadahnya lebih baik pada 1000 bulan, iaitu dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Sebagaimana surah Al-Qadr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik pada 1000 bulan. Jadi rugilah kita sebagai umat Islam, adik sekalian, jangan lepaskan peluang. Banyakkanlah ibadah kita pada bulan Ramadan ini, terutamanya pada 10 malam terakhir. InsyaAllah. Soalan saya terakhir, apakah kebaikan yang boleh kita lakukan pada 10 malam yang akhir? Baik, terima kasih. Soalan berkaitan dengan amalan yang boleh kita lakukan pada 10 malam terakhir. Baik, yang pertama kita boleh lakukan adalah kita kena teruskan istiqamah melakukan ibadah yang telah kita lakukan pada 20 hari yang sebelumnya. Ini kerana kita apabila dah penghujung Ramadan, kita banyak lalai. Kenapa? Kerana persiapan Ramadan, persiapan untuk menuju Hari Raya Aidilfitri. Jadi masjid-masjid pun dah kembali lengang,
kita tengok Al-Quran pun dah tak dibaca. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita kena istiqamah. Istiqamah dalam ibadah kita, terutamanya solat sunat tarawih di masjid, jangan kita tinggalkan. Baik, yang kedua iaitu kita memperbanyakkan amal sunat kita pada 10 malam terakhir. Kenapa? Kerana 10 malam terakhir ni dijanjikan pahala berlipat ganda melebihi 10 bulan. Jadi rugilah kita. Jadi sekalian, kita tambahlah amal sunat. Contohnya selepas solat Isyak kita boleh solat sunat rawatib, solat sunat ba'da Isyak, ataupun kita boleh tambah lagi juzuk bacaan Al-Quran kita. Ataupun kalau kita berkesempatan sebelum sahur, kita boleh solat sunat tahajud. Baik, yang terakhir iaitu apakah amalan untuk mendapat 10 malam terakhir ialah kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita menjadi golongan terpilih untuk mendapat 10 malam terakhir. Semoga ibadah puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah Ustaz, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk Ustaz segmen undangan bulan Ramadan. Semoga penubuhan ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat pada rakan-rakan. Sekian, terima kasih.